Jadi sebab itu kita kita buka Yayasan Keluarga Malaysia dan committed dengan diorang, kita akan bantu mereka sehingga mereka tamat pendidikan universiti dan sebagainya. Jadi kita dah jalankan aktiviti setakat ini, beri sumbangan dan sebagainya. Kerajaan waktu saya jadi PM dulu, kita wujudkan Yayasan Keluarga Malaysia dengan bajet 25 juta. Tetapi kita kira bajet sebenarnya yang diperlukan lebih kurang 5 juta. Sebab dia berterusan. Tapi semakin lama mungkin semakin besar. Masuk universiti besok lagi besar belanja dia. Sekolah rendah, sekolah kebangsaan sampai ke universiti itu besar. Jadi semakin lama semakin besar. Dan baru ni saya jumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dia setuju bagi 5 juta per year. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Tapi saya kata belanja akan semakin meningkat. Jadi sebab itulah kita cuba nak cari dana sendiri. Bagi dana tambahan.